Sorotan terkini Berita 757. Amalan cerapan hilal bagi menentukan awal Ramadan di Malaysia kini menjadi rujukan antarabangsa. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, pengiktirafan itu hasil pendekatan tersusun yang menggabungkan ilmu falak syar'i dan teknologi moden serta dilaksanakan secara konsisten di 21 lokasi seluruh negara. Beliau berkata, kerjasama dengan institusi seperti Universiti Melaya dan Universiti Sains Islam Malaysia memperkukuh kepakaran falak tempatan menerusi pendekatan Imkanul Ruqyah yang menggabungkan ruqyah dan hisab. Sementara itu, Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan memaklumkan penggunaan peralatan optik dan perisian astronomi berketepatan tinggi meningkatkan ketepatan cerapan sekaligus memastikan penentuan awal Ramadan dibuat secara telus dan beramanah. Sementara itu, proses bedah siasat terhadap 3 daripada 5 individu yang ditemukan maut dalam kejadian tragis di Taman Cerating Damai pada Selasa sedang dijalankan di Hospital Tengku Ampuan Afzal HTAA pada Rabu. Ketua Polis Daerah Asisten Komisioner Asy'ari Abu Samah memaklumkan bedah siasat terhadap lelaki berusia 32 tahun yang dipercayai membunuh ahli keluarganya serta isterinya berusia 28 tahun telah selesai dijalankan pada Selasa. Beliau berkata baki 3 mayat membabitkan ibu suspek berusia 55 tahun serta 2 anak perempuannya masing-masing berusia 3 dan 4 tahun mula dibedah siasat pada jam 8.45 pada Rabu. Semua jenazah akan diserahkan kepada keluarga selepas proses selesai untuk urusan pengebumian dan dijangka dikebumikan di tanah perkuburan di Cerating selepas solat Zuhur. Dalam kejadian kira-kira jam 7 pagi pada Selasa, suspek yang bekerja sebagai pengawal keselamatan dipercayai membunuh 4 ahli keluarganya sebelum bertindak menamatkan riwayat hidupnya sendiri di kediaman mereka sekaligus menggemparkan penduduk setempat dengan tragedi menyayat hati itu. Dalam perkembangan lain, siasatan kes pembunuhan seorang wanita yang mayatnya ditemukan dalam keadaan dikerat di Taman Indah Permai, Kota Kinabalu masih diteruskan, termasuk usaha mengesan 2 lagi anggota badan mangsa yang belum ditemui. Pemangku Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Superintendent Syed Lord Syed Abdul Rahman berkata, siasatan masih pada peringkat awal dan semua butiran belum dapat didedahkan. Beliau memaklumkan kertas siasatan akan dilengkapkan sebelum diserahkan kepada Jabatan Peguam Negara manakala tempoh reman 3 anak suspek utama bergantung kepada keperluan siasatan. Polis turut menunggu laporan penuh bedah siasat bagi melengkapkan siasatan. Terdahulu, beberapa bahagian anggota badan mangsa ditemukan dalam tong sampah dan sekitar rumah kedai oleh pekerja lori sampah pada jam 6 pagi Khamis lalu. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh.